Assalamualaikum semua. Saya nak kongsi bagaimana kita nak ambil uh, file-file kita dari platform online learning yang lama untuk dipindahkan ke online learning yang baru. Kalau kita tak boleh menggunakan teknik uh, import ya, sebab file yang lama berada dalam online learning platform yang lama, versi yang lama, manakala kuliah ataupun online learning kita yang baru ini berada dalam platform yang lain. Jadi teknik yang betul bukannya teknik import tetapi teknik backup dan restore. Katakanlah ini adalah kursus semester 251 yang kita nak ambil daripada semester 242 masuk pindah ke A251. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena pergi ke online ni yang lama, pergi ke previous session 2024, 2025, dia akan keluar begini. Jadi katakanlah kita nak uh, ambil ataupun copy file-file daripada kursus ini SCCAK 2113 untuk kita pindahkan ke 251. Jadi kita klik dan kita pergi ke setting di hujung sebelah kanan dan kita klik backup. Jadi di sini dia akan senaraikan perkara-perkara yang kita nak backup. By default kita just pergi ke next dan seterusnya kita pilih file mana yang kita nak pindahkan ke platform yang baru ya. Katakanlah saya nak pindahkan dua benda ni. Okey, general saya nak pindahkan course planning, course briefing, dan juga topik satu saya nak pindahkan reading topik. Jadi ada satu, dua, tiga benda daripada dua komponen yang saya nak pindahkan. Jadi langkah seterusnya ialah saya nak copy semua perkara ni. Kalau kita nak copy semua pun tak ada masalah, kita hanya perlu untuk klik ya, macam ni dia akan pilih semualah ya. Tapi saya nak dua tu saja sebagai contoh demo ni. Setelah saya pilih, saya pergi ke bahagian bawah, ke next dan dia minta kita untuk semak sekali lagi yang mana hijau ni adalah perkara-perkara yang akan di copy dan pindahkan. Contoh tadi saya nak satu, dua, tiga benda ni saja daripada dua bahagian tu, yang lain semua merah ya. Okey, kita pergi ke perform backup dan dia akan copy file-file berkenaan dalam satu file dalam format online learning ataupun Moodles. Contoh di sini, kalau file kita banyak, dia akan ambil masa lah ya. Di sini the backup file was successfully created. Kita continue dan setelah itu kita lihat di bawah dia telah pun create satu file. Jadi file ni kita perlu download, kita simpan. Umpamanya saya simpan di desktop dan saya namakan file ni SCCAK 2113 backup. Okey. Baik. Setelah kita dah create file tersebut backup, jadi next adalah kita pindah ke online learning platform yang baru. Jadi saya nak masukkan di sini. Jadi saya klik dan saya pergi ke bahagian menu more, course reuse dan tadi kita telah buat backup. Jadi langkah seterusnya untuk kita pindah ke platform online baru dengan kursus baru adalah menggunakan kaedah restore. Kita klik restore dan dia akan minta kita pilih file. Okey, umpamanya saya pilih file tadi, choose file, upload file, choose file. Ini tadi saya simpan di desktop. Okey, katakanlah file ini ya, 70 megabyte tadi. Saya klik open, saya upload. Dia akan ambil masa. Lagi besar file tu, dia akan baik masa yang lagi panjang lah. Okey.
Macam ni sekejap je sebab 70 megabyte. Okay, setelah kita nampak file ini di-upload secara sepenuhnya, maka kita tekan restore. Okay, kalau di sini dia akan senaraikan juga untuk kita semak. Inilah file-file, ada dua bahagian tadi, ada 3 file yang saya minta untuk pindahkan ataupun backup dan kita restore dalam uh, UM yang baru. Continue. Dan bila continue, biasanya saya akan gunakan kaedah merge the backup course into this course. Jadi dia akan ambil semua, dia akan masuk ikut format yang kursus yang lama tu. Continue. Dan dia akan minta sekali lagi untuk kita semak. Okay. Kita tekan next. Dan ini adalah dua bahagian dan 3 file yang saya minta untuk restore. Kita klik next. Seterusnya perform restore. Bila perform restore, dia akan bantu untuk pindahkan semua dan akhir sekali kita tekan continue dan dia akan paparkan. Inilah hasilnya semua daripada apa yang kita ambil daripada UM Learning semester yang sudah, platform yang lama, kita pindahkan ke platform yang baru. Kaedahnya adalah kita backup dari UM Online Learning yang lama dan dalam UM Learning yang baru kita restore. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.